Yang berhormat, Speaker bagi Boleh lebih saya lah. tambah. Ni agak akhir. yang berhormat, saya tidak benarkan. Kita teruskan agenda Sebagai seterusnya. ketua Minta ihsan. pembangkang, saya ingin Yang berhormat. mendapat Yang sedikit berhormat, penjelasan. saya dah putuskan. Tidak ada. Speaker, Yang berhormat. saya mahu mohon sebab bila Yang Amat Berhormat kata boleh kerjasama, Yang berhormat, itu adalah menunjukkan Yang berhormat, sesuatu Ketua, yang Ketua Pembangkang, saya dah buat keputusan. Yang berhormat, Tuan Speaker boleh gunakan buri bicara bawah 43 benar Yang atau berhormat, tidak. Ni ketua pembangkang. bila Yang berhormat duduk sini, Ya. Yang berhormat boleh buat macam tu. Ni sekarang saya. Saya punya keputusan. Boleh je lantik saya tidak duduk benar. situ tu boleh buat. Boleh jemput saya duduk situ. Yang berhormat, Yang berhormat, Yang berhormat, Yang berhormat, saya tidak benarkan. Pohon tahu saya pengurusi. Saya faham Yang berhormat adalah ketua pembangkang. Yang berhormat ketua pembangkang boleh usulkan. Ya. Yang berhormat, saya rasa saya dah buat keputusan. Jadi Yang berhormat, sila duduk. Terima kasih. Ya. Penjelasan. Yang berhormat, yang ingin saya jelaskan telah kepada semua. membuat keputusan. Jadi Tunggu saya sekejap. tidak, Sekejap, saya tidak akan tarik balik keputusan saya. Tak tarik balik pun, saya pun nak jelaskan ini supaya kami ni dapat kerjasama. Tahu Yang berhormat, tapi Sebab saya, itu speaker punya saya- kerja adalah untuk melihat saya bahawa telah Dewan ini menjalankan- ada kerjasama. Bukan nak tunjuk ini kuasa. Speaker tanya Perdana Menteri lah bagi lalu. Ya. Yang berhormat, duduk. Saya telah buat Saya amat macam semalam keputusan. Bentara bila tangguh 5 minit. Speaker.